Dan yang kedua pula, dia kata hak tangan. Tu, hak sifat tangan dia tu. Hak sifat tangan tu dengan mana anggota? Tak ada sebut tu tangan anggota. Dia kacau situ. Kita tak ada usah mengajar, tak ada mengajar lah tani kata tangan anggota. Dia tak jauh dia sebut sifat tangan, tak sebut makhluk. Dia buat buku kata, before kita kata anggota. Jahat sungguh tu. Ada orang Malaysia, Indonesia ada buat kata, ya kena buat topik saudara dulu. Sungguh kita tak percaya kalau kecek lah ni. Duk ada Indonesia ada tangan ni, tangan ni. Allah video nak ajar lah tu. Buat baik saudara tengok Duk ayat tu klik video ada, ayat saja tak jadi. Dia kena saya buka apa yang tak kata semua ni. Ni pada minit 40 ni dia yang katanya tangan tu ada anggota. Sebut tu tangan kena anggota lah. Tu dia. Tak boleh sebut tangan anggota. Ayat tu saya situ. Anak oyak kata, dia kata tu kata mulut gitu ya. Tak ada baca nah tu payah. Tak ada. Hak nah semua tak ada payah kata. Hak kita mengajar buat tangan tu sifat Allah Ta'ala. Dia tak boleh kata. Kalau usah tangan sungguh tu dengan maknanya anggota. Tak boleh mana lain, tak ada. Sungguh-sungguh buat cuk dia kata, tak ada oleh komoh lah tangan mana sifat tu. Tu tak reti. Dia jahil komoh. Ada saya sebagai lagi nama dia ketua nama tu. Dia tu tak ada. Ketua nama tu kata itu tak ada deh. Le komoh kata tangan dengan mana sifat dia kata. Cari mana le komoh? Cari komoh mana tangan mana sifat? Tangan mana anggota? Allah jahil sungguh. Ketua nama. Dia ketuk sungguh nampak. La ilaha illallah. Tak itu. Dua jahil gitu. Apa? Qadrat ada ke? Qadrat mana sifat? Ada le komoh? Qadrat mana sifat? Sama mana sifat ada? Sama mana pendengar? Ada qadrat apa? Mana kuasa? Bukan mana sifat. Masalah sifat tu ulama lain suku, ulama lughah je kira suku. Kenapa ada tu? Ulama lughah je kecek cara makna dia suku, ulama akidah je istilah suku, ulama fiqh istilah suku, usul fiqh istilah suku. Dia bukan semata-mata makna gitu. Sebab kata lekomo as-salah apa makna salah? Makna ya salah mana doa. Salah mana? Doa tak ada lekomo kata as-salah mana mula takbir sudah hingga salah ada ke? Ada tak? Tak ada fiqh tu. Itu istilah fiqh as-salah tu. Hak syarak mana gini. Tengok lekomo as-salah mana doa. Ngipak doa ya Allah pun dosaku sudah. Salah. Tu lekomo. Ya suku, ngomong suku. Istilah hak suku, istilah segi ulama akidah suku. Apa ada tu? Sebab sama ya samik, as-samik dia. Dia tak siapa nak samik lah kamu. Mana dengar betul, Tuhan dengar ini. Bukan ya tak as-samik tu wasifah dah. Apa ada tu? Iradat tu wasifah dia ulama suku. Dia ya tak sama tu sifat Tuhan. Bahawa samik tu sifat Allah Taala. Tak ada, bukan makna as-samik tu sifat. Sebab ni ya aliyadu tu bukan makna sifat ada. Tadi ayat kata lah mana ayat kena anggota ya kan, sedangkan ulama dulu ayat daripada ulama salah dulu kata tangan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kena anggota ya. Dia dah banding dengan manusia, habis tu jadi tu. Apa tu? Dia dah banding dengan makhluk, habis tu dia tak boleh duduk situ, habis dia takwil, habis tu dia tu dia panggil musyabbihah dulu tu. Sebab takwil buku tu dah tu sebab hati tu koyak semua makhluk dah kalau tangis seponding. Lepas tu kena takwil dengan makna kuasa ke kekuatan ke satu je sama di situ. Nampak tu? Ya musyabbihah pada awal ataupun kita nama jassimah pada awal. Ya nampaklah ni. Lalu tu je kita takwil dengan makna tu makna ni. Tidak takwil apa ya. Nampak tu? Kalau benda hotel yang boleh dah. Pak kena gedok dia kata tangan tak anggota tak boleh tak ada sebut tangan anggota dah dia kata. Buat ni tangan anggota kalau sebut tangan semati. Kalau itu tangan tak tahu maka suruh tak tahu makna apa. Karena tangan tak anggota dia kata. Mari tengok kamu. Dia kata kau ni apa? Ngaji tak ada apa? Tak ada turut kamu rak dia kata. Dia tak baca aku. Tak baca kamu. Tak itu. Ni kamu banyak ni kita ambil jamu luas ni ya. Dah mana dia kecek sakut pangatangi. Sifat tangan nampak tu? Tangan kamu. Baik buka tengok. Dalam muka tu dia. Tu kita ambil orang luar tu, orang luar orang dalam kita beladuk lah dulu. Kita ambil orang luar nampak dakwah. Mari nabi orang ngajak berbohong itu ke dia. Bertenggak lah tu kan. Tu dia. Ya tahu cicit boleh atau pon ni tak reti atau ngaji atau oleh
Kalau muzakarah tak ada ada kalau debat pada molek-molek ambil sarung bergocoh tu stik. Apa tangga tu ya kecek. Kecek meluk tu lah kau ya. Ya kita nak molek tu dia tak molek. Awak tu. Kita tak nak lah tu kita nak kata kalau buat muda-muda pecak subai je bos topi tu. No. Ngajar nak ngajar. Ambil buat bayar kita tu pecak subai bos topi tapi sudu tu kata apa. Tu kena. Tu dia. Mari kita tengok hak lekomoh hak dia kata tak ada ni tu. Kalau tanggih nak gotoh halu lah ya dah tengok. Dalam kaum kita macam mana wasit muka 1092. Tu dia. 1092. Dia kena baca nah dulu nak kata-kata tu. Tu kenapa ya? Tu dia. 1092. Baik kita usah deh insya-Allah. Baik. Mari kita tengok lekomoh dia kata kalau liadu tu sebut tu yadu ni yadullah tu mana kena sangat kotor lah mana pun. Kalau kata sifat tu tak boleh tu kata. Sedap dia. Macam-macam lah. Kita dengar tengok lekomoh ni. Dan lekomoh dia katakan al-yadu al-yadu ayat yadullah tangan. Min a'dha'il jasadi. Adalah ia daripada anggota tubuh. Tu dia. Al-yadu tu daripada anggota tubuh tu wahya minal mankabi ila atrafil asabi'. Kelimah yadu hak itu kalaulah anggota tubuh. Kalau anggota tubuh tu dia mula daripada mangkak ni, bahu ni turun ke sapak nak jari. Itu yadu. Yadu dia tu, yadu anggota tubuh. Dia anggota tubuh. Tak manusia. Baik daripada bahu hingga sapak jari tak manusia lah tu. Itu yadu manusia. Bukan yadullah apa dah tu. Erti dah. Ya kita tafsir yadu luruh ni ialah yadu manusia ni. Min a'dha'il jasad. Patahai a'dha' apa? Apa dah tu? Dah jasad kan? Ada. Tu no ayat kata hak tu hak kata yadu anggota tu makna tangan manusia. Wa min kulli syai'in kalau yadu tu daripada benda lain pada manusia. Yadu tu benda lain pada manusia, ikutlah min kulli syai'in tamak batuhu tepat pegangnya. Tu dia. Kalau bukan manusia, yadu tu luruh Arab kata tepat pegang. Minhu yadus saifi. Tengah daripadanya tangan pedang. Arab guna dia. Istilah Arab tangan masa jahiliah lagi apa yadus saifi tangan pedang. Tangan pedang tu serupa dengan tangan manusia. Nampak tak? Mana bahu dia? Kalau yadu tu supaya kalau yadu mana yadu kena mana anggota ni? Mana bahu pedang? So mana nak jari pedang? Tu nak yang batil. Kelimah yadu ni tengok sepatut dengan benda tu. Tangan dia. Tangan manusia haning. Tangan pedang haning. Wasikin. Ini pisah. Yadu sikin Arab panggil. Yadu sikin tangan pisah. Lepas tu mata pisah. Nampak tu? Arab guna tangan pisah. Mana bahu mana pun tak ada. Tangan sesuai dengan pisah lah tu. Mata pisah lah tu, bukan mata sporting. Nampak tu? Allahu akbar. Lu harap dah tu. Lu harap. Wal fa'su kapok. Wal fa'su yadul fa'si ni Arab punya tangan kapok. Pak pegang tu tangan. Nampak? Mana bahu? Mana jari? Masya-Allah. Ya kelimah tangan ni dia panggil satu kelimah umum. Kelimah umum nak tahu benda tu kena menetu tangan dia. Nampak dah tu? Tu. Dia panggil kelimah kulli. Lafaz kulli ni mana belum tentu benda mana. Sebab tu tangan sana. Kalau tangan manusia lah hening. Kalau tangan pedal lah hening. Tangan wa minhu warriha. Apa tu? Kalau tangan apa? Tangan kisah. Kita kisah yang dulu tu. Pak pergi dia panggil tangan. Tu Arab panggil yadul riha ni tangan. Mana bahu? Mana nak jari? Allahu akbar. Apa kejahilullah tu lalu? Ni kata tak ada oleh kamu, tak ada oleh apa. Berat. Hari mana asli? Bukan mana majak dah. Dia mana sesuai dengan dia dah. Nampak tu? Tu kelimah. Kita kerti apa tu? Kalau foto kelimah ikan ni umum juga ikan apa? Kalau ikan puyuh kita nampak lah tu. Kalau ikan well lah tu. Ikan keli lah tu. Dia mari idafak sandar baru timur ni.
Wa minas saubi, dan setengah daripada dia panggil yadus saubi. Nah, kalau kata al-yadu tu daripada kain pakar tu. Yalah, mana? Wa yadu minas saubi ni dia katanya ialah kena tah kamuhu. Hak pergi ni, kalau kain sarung selah ni. Sarung selah kita ni, hak ni dia panggil itu yadus saubi ni. Tangan kain ni, hak kita pergi mula-mula nak buh kain tu. Jelas tak tu? Tu mana hak lurah Arab. Tadi apa tangan tahan? Kita tak tahu suruh dia. Apa tu? Tangan jin kita tahu, tangan jin, tangan malaikat kita nak ayat alih dah. Sama makhluk ya. Supaya Quran nanti Nabi ayat atau buah topoh le syurga makan ni buah rumah ke apa tu. Kita kerti gitu, segi nama gitu ya. Dan berkertilah tu ya cuma saya kata mu tak usah tengok dengan mata mu tak usah tengok dengan lidah mu, nanti itu. Dan hakikat nanti siapa tengok benda tu? Kerti hak dia ya kita kerti mana gitu kan. Oh ya dah. Oh dia tak boleh. Jelas kena bahaya tu. Lepas tu ulama tauhid tu lah di syarah tangan situ dengan maknanya nesbah pada tauhid adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tu. Apa dah tu? Hanya ulama ni pula rohin ulama tauhid pula. Tu dia. Kita setengah daripadanya hak dapat Abu Sa'id Asy'ari ni. Kita tengok dalam kitab Tafsir Khazi ni hak ulama katanya dia sebut ambil nakal daripada Abil Hasan Asy'ari satu perkataan dia katanya annal yada sifatun qa'imatun bi zatillah. Ini sebab pasal dah. Saya baca dah beberapa puluh tahun dulu terus sejamah pula. Tak 40 lagi sejamah pun sebut lagi tak ni. Kata annal yada ni tangan ni ada sifatun qa'imatun bi zatillah, satu sifat yang ada pada diri zat Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sifatun siwal qudrah. Satu sifat bukan qudrat suku. Ni tangan yang mana qudrat. Oh, ada gitu. Kena sifat so lagi. Tangan suku, qudrat suku. Hotel ya apa gitu bukan tunda. Ya tadi. Wa hiya sifatun siwal qudrah. Satu sifat bukan qudrat. Min sya'ni at-takwin ala sabil istifa. Nak ayat tu Tuhan guna sifat tangan dia ni jawab Nabi Adam ni ayat tu melihat daripada makhluk-makhluk lain. Jelas. Nak ayat tu. Jelasnya lah tu ulama salah dulu pun ayat kata tangan adalah sifat, bukan anggota dak. Dia sebut ni. Kalau anggota pun ayat kata nak sebuah manusia tu anggota. Kalau sebuah benda lain tu bukan. Tu dia. Sesuai dengan dia. Bukan tarikh le kamu kata baik pada bahu tu jari dak. Tu mana? Ni jelas hak kita ayatkan itu. Betul lah makna kata dia kamu sendiri. Dia tak baca dia kata saja ya. Satu jahil merokat ya panggil. Dia tak faham dia kecek. La ya'lam ya takallam. Dia tak tahu dia kecek. Masyaallah. Baca nah orang-orang terima dah. Orang kampung tak tahu apa dengar boleh. Orang dengar tak lagi. Ni kata sihir dah. Sihir kampung pelik ya tu.